Saya mau Kota Raja bersih daripada maksiat. Saya juga dapati Kota Raja ada banyak macam kucu-kucu gangster, ada ugutan. Yang orang jual karipak pun ada kena ugut. Kena pau 500 kena bayar dekat dia. Nasi lemak pun you kena bayar. So ini semua kita bincang boleh selesai. Okey, kita kena adakan satu town talk. Dalam kerajaan belum ada town talk di mana-mana parlimen pun lah. Tapi saya akan wujudkan di Kota Raja dan di Dun Sentosa. Sekiranya kerajaan atau mana-mana PBT kan adakan satu program ke atau satu infrastruktur, dia kena adakan town talk dengan masyarakat. Baru dapat keputusan, idea-idea baru dia jalan. Jalan lubang, kalau hujan dia takung air dia tak nampak, motor lalu, dia jatuh, mati pun ada. Tapi JKR buat tak tahu, PBT buat tak tahu, Adun buat tak tahu, ahli parlimen, lantaklah dia duduk pakai Bukit Bintang. So banyak. Alah tuju saya senang. Kesejahteraan rakyat diutamakan. Okey, saya turun padang. Kali ini, dalam PRU 16, saya akan bertanding di parlimen. Saya ada hasrat nak bertanding. InsyaAllah, syukur sekiranya saya dapat menunaikan kerja saya dan dapat bertanding jadi calon. Saya berhasrat Parlimen Kota Raja dan Dun Sentosa di Selangor. Asal saya macam ni. Hala tuju saya ni senang saja. Tengok dalam nak jadi calon, mesti ada hati yang baik. Okey. Kredibiliti diri saya semua pun tahu. Saya telah tonjolkan latar belakang yang bersih, rekod kerja yang baik dan jasa kepada komuniti tak kira bangsa, agama dan warna kulit. Sekarang saya bukan ahli parlimen, bukan apa-apa pun, tapi banyak masalah kali kedua sendiri. Banyak masalah telah saya dah selesaikan. Contohnya lah, okey, masalah rumah yang telah dilelong, kes macam itu, track record ada. 30 rumah telah diselamatkan. Okey. So di Parlimen Kota Raja saya akan tumpukan kes-kes yang begini. Warga asing, kita manusia, kita percaya kepada mereka, kita pun pergi ke manusia, tapi janganlah nak cantas cari makan warga Malaysia. Mereka menjadi pesaing hebat kepada kedudukan warga negara Malaysia. So di Kota Raja kita tengok banyak Bangla, Rohingya dan lain-lain lah yang bukan orang Malaysia. Dia datang sana warga asing tanpa sebarang dokumen, bermaharaja gila. Dan kawasan itu saya tumpukan untuk selesaikan. Dan masalah jalan kesejahteraan. Kalau kita tengok Parlimen Kota Raja, ahli parlimen yang ada sana, yang menteri ni, Sabu, Mat Sabu, dan dia juga presiden sebuah parti, dia langsung tak turun padang. Tetapi masih juga orang degil mau undi beliau jadi calon. Lagipun kita tahu, sekarang satu wadah baru ialah perikatan dengan barisan dah nampak dah berkahwin sekali lagi. Dia talak 1, talak 2, talak 3, kahwin cerai, sekarang nak kahwin. Dan BN pula kita tengok dia macam-macam nak cerai DAP tapi dah kahwin juga. Itu lantaklah dia punya pasal. Tapi isu rakyat belum dapat diselesaikan. Saya turun padang. Sekarang pun saya dah turun padang. Ini adalah borang aduan. Dia akan turun padang. Saya akan datang dengan tim saya ke kawasan. Okey? Nanti boleh tengoklah clear. Ada gambar saya. Calon Dun Sentosa dan Parlimen Kota Raja. Orang ini akan diantar satu ke satu rumah dan satu ke satu persorangan. Saya buka pejabat pun tak guna juga. Ada banyak adun ke parlimen dia buka pejabat. Goyang kepala, goyang kaki, goyang. Hantu pun tak nak sana. Nak jumpa adun pun susah, nak jumpa ahli parlimen pun susah. Kita mau penjawat awam kerjakan, jalankan kerja mereka. Sebab negara kita banyak yang dia tahu. Pegawai daerah adalah second class magistrate. Tetapi dia tidak tahu tugas dia. Nak jumpa seorang pegawai daerah, rakyat susah. Nak jumpa YDP, susah. Majlis Perbandaran di bawah PBT langsung tidak berfungsi. Saya percaya dalam banyak hal. Jalan rosak. Ahli parlimen diam. JKR diam oleh kerana menteri sibuk.
Adun sibuk dengan kerja lain, projek besar. So, saya tak ada projek. Saya tidak ada skandal. Okey, saya orang biasa. So, bila pilih saya boleh berbahasa dengan fasih, bahasa Inggeris boleh fasih. Okey, saya anak jati Malaysia. Pilih saya akan kerja. Bagilah satu peluang. Maka borang ini disertakan, dia dihantar kepada semua tempat tim kami. Dan saya tahu cara macam mana untuk dapatkan subsidi daripada kerajaan. Sebab tuan-tuan layak sebagai warga negara Malaysia, saya sekiranya jadi ahli parlimen atau adun, saya tahu cara macam mana nak korek dapatkan untuk rakyat. Itulah tempat yang kita bersidang di parlimen, bidas, dan kita tahu macam mana kupas apa-apa yang dapat untuk rakyat kita dapatkan. So lama orang dah pilih satu parti. Parti itu tak betul, parti ini dah betul. Tapi saya dah rancang, saya dah mula gerak. Sekarang pun dah mula dah. Track record saya ada. So diharap tuan-tuan akan isi borang. Saya cuba lawan. Kalau tuan-tuan mau saya turun kerja lagi, tuan-tuan pilih saya. Kalau tak mau, pilih kepada mana-mana parti yang bagi saguati lah, nak bagi gula lah, nak ada pentas dansa lah. Lantak, you orang yang pasal. Okey? Saya tak boleh buat apa-apa. Saya hanya boleh turun padang, kerja, bersopan santun dengan masyarakat Marhen. Apa yang dia mau, kita rapat dengan rakyat. Okey. Saya macam inilah. Pendapat saya, kalau saya telus, tegas dan jujur, mesti dapat sokongan. Sebab saya dah banyak kerja lah. Saya pilih Kota Raja ini satu parlimen besar, ada 3 DUN di sana. Dan saya juga pilih DUN yang ada dalam kawasan itu juga. Kawasan Kota Raja saya tengok, kawasan besar, tapi banyak masalah belum disiap. Belum siap lagi selesai. Masyarakat sana mereka bayar cukai. Income tax dia bayar. Semua cukai dia bayar. Tetapi kita tengok masalah rakyat, kesejahteraan rakyat langsung tidak dijaga. Jalan rosak, longkang rosak. Semak samun sana sini. Dan kita tengok flat-flat di sana sangat kotor dan jijik. Majlis Perbandaran tidak langsung beriktibar untuk menyelesaikan hal mereka. Ini semua sebagai wakil rakyat, dia kena berusaha bercakap, bertoleransi bercakap dengan ahli majlis. Tapi kita tahu, kawasan yang kita ada Malaysia ni, ahli majlis dia tidak tahu kerja dia hanya beri kawasan satu zon. Sepatutnya dia adalah adun kecil. Adun besar itu adun lah. Ini dia ahli majlis adalah adun kecil. Tetapi dia langsung tidak tahu apa kerja dia, tidak berfungsi. Dia tidak tahu potensi dia. So, subjek dia senang. Jadi calon, kalau menang, predikat dia turun padang kerja. Okey?